duduk. Dah ada bantal. Ada cek mula ya. Aris, gantri. So slow buat beza. Ada kat abang, mari sini bang. Abang nak pakai. Kau abang cakap. Tak, nanti Atuk buka. Kau bila air pun dah berpenuh dah. Bagus lah, penuh. Bila kau penuh. Masalahnya bila Power kita on. baju 14. Cik masuk, cik masuk. Tekan cakap. Tekan cakap. Cik masuk. Babam apa macam? Ada baik? Baik. Okey. Cakap. Cik. Babam. Babam. Jess, apa ada baik Jess? Mau kat rumah. makan nasi. Ayam makan roti bakar. Ayah makan Junus ya? Tak. Sini ada Junus. Yalah, sini. Nak Junus. Dah. Dah ibu kat belakang Bebek. Dia ibu buat Dia kata Minum rakam lah tu dia. Benar. Minumnya makan apa? Nasi. Dah dapat dah nasi. Oh, sedapnya. Apa? Makan lah sikit. Boleh. Ayah. Sana, sana. Subscribe banyak-banyak. Nanti kalau kita orang semua banyak duit, kita orang pergi water park pula. Pergi Kemah Highland. Mana? Mimi. Mana? Mimi. Panas. Ya ibu ada. Tadi kan dia orang dah makan spaghetti. Maknanya Ini kau main banyak makan spaghetti. Memang benda gitu ambil air mana di rumah.
Dah. Jangan makan banyak. Belum. Jadi yang dah Dah. Abang. Yes. So kebari. Sama kak? Ayo tutup kak. Makan lagi setengah ni kan? Puluh 40. Kencing. Dua setengah. macam mana nak naik ni ha, kaki macam mana. Dia dah skip aja. Macam terbeku. Nama dia beku. Apabila makna wisru. Nasi lemak. 7.40 pagi. Jangan masuk dalam ni dah. Kawan akak malam ada yang gaji bagi ni. Potong setengah. Tengah malam. Tengah. Ni Pak. Anak Lu ngarapi. Potong yang mana? tak potong. Dia malam datang ke Cameron Island ni. Hari Sabtu pagi kan. Rasa macam nak makan dekat Cameron Island lah. Pagi-pagi dia boleh start kereta lagi bini. Start kereta naik Cameron Island. Satu. Ambil. Yang gaji buat malam tadi tu. Anak semua dah besar. Dia pergi makan nasi. Dia bertolak pukul 4.30 pagi. Duduk mana? Bukit Jelutong. Lepas tu dia makan nasi lemak strawberry. Lepas tu dia tu. Dia turun balik. Tapi kau bang. Parah
Lang tak tahulah. Nasi lemak strawberry tu kau pernah makan tak? Tak pernah. Tak, Pak Alang macam tak confident sedapnya. Yalah. Memang acah punya. Tadi kata sama tumis. Yalah ikan bilis campur strawberry Tak nak. juga. Sebab apa? Kita dah tahu kita nak pedas. Lepas tu strawberry. Jadi tu masam kan. Lah, pelik lah. Ganti asam keping lah. Itu Cameron Highland. Masam keping pun lain masamnya. Dia masam strawberry tak tahu. Ah. Macam mana dia boleh makan. Tak pernah. Cuma ada sekali tu makan nasi lemak sekali lah dengan cucu-cucu dekat Belican, nasi lemak pandan. Itu selang Syalam banyak. Bau botol lupa. Sedap. Itu kawan agak. India. Nak makan nasi goreng, suami ni biasa makan. Makan, ahad lagi boleh. Ada, mulanya ada. Jangan, tu je, ada lagi dah. Sekejap lagi. Alah, kalau nak sikit. Boleh bagi. Pak Lang, panggilkan Lepas tu hari jalan. Alang jangan berhenti. Kejap nak panaskan dulu. Okey. Kaki sakit. Dia bukan lutut, kaki kan. Tak ada, you macam mana? Dia tu manis. Dia dapat kan? Oh, tu dia manis. Banyak dia makan joy. Lepas tu kan dia kata badan sakit-sakit. Tak macam ni melayong tu dah. Ni ada Sungai Rambai. Saya kan, Encik tu kerja mana dia tinggi dah. Dia orang kerja mana dia selalu effect join. Dia sebabnya. Aku itu hari ingat tak kita musim Semenanjung. Solat berkongsi kan. Ya aku lawan. Okey. Sampai ke kat masjid dulu pun aku berkongsi juga. Ada pada jatuh musuh. Betul lah. Minggu sekali balik tak ada. Aku ingat aku pahala terlampau banyak lah. Oh panjang umur kau weh. Dia sebenarnya kalau kau nak pahala banyak, kau duduk bilik mayat. Belum habis cerita lagi. Bila orang sembahyang mayat, kau join. Bila sembahyang mayat, kau join. Nah, makan. Faham tak? Kalau kerja ke hidup masa hidup rumah mayat. Orang sembahyang mayat, kita join. Memang lah. Lagu mana baik. Sebab sekali sembahyang, satu gunung Uhud. Kalau satu hari 3, Apa banyak kalau duduk rumah mayat? itulah masalahnya. Betul. Bukanlah salahku. Tetapi dia nampak rumput racun semua dia tak ambil tu. Umur mati dia tak. Dia tak ambil. Lepas tu itulah cakap dengan dia orang, kau kalau nampak Anung tak ada lama tak balik. Kau datang, kau intai-intai lah cakap sayang buah dia ke mana kita tahu. Lepas tu kau tahu dulu. Bila sampai kau dah sampai kat ni. Bila lu datang dah tak kat ni. Dia Dia orang tak reti, dia pun tak reti nak ambil. orang intai lah cakap. Yang kau bagi kemudian ni kan, kalau tanam dekat tepi.
Pasti nak balik lah. Makcik ni, masalahnya makcik ni dia dah turun, dia nak naik dia malas. Habis dia tidur sini. Kau jaga dia boleh? Makcik kau sekali naik. Roger, Papa Roger kan? Papa Roger. Ya. Tak, Papa. Toki-toki. Power on. 14. Atuk. Apa nak yang panjang? Atuk toki-toki tu ada 2. Ada 3 ke? Ya. Ya. Ni bukan toki-toki, Papa apa? Papa Roger. Masuk. Cik masuk, cik masuk. Betul. Atuk gerak dulu. Okey, Babam, over and out. Suka ke? Macam tu lah dia balik. Ni mari. Saya itu Angkat Chow semua saya kenal. Dulu saya sekretari JMB sini. Saya sekretari JMB. Oh. Itu pasal sini ujung atas. Angkat Chow sana. Belah sana. Oh. Oi, mahal. Ini lah 6.20 sini ada. Mana? Satu berapa? 6.20 sini ada. 3.10 6.20. Tak, sebenarnya kalau nak buka tengok pilih beli. Jangan suruh. Ya, tahu sudah makan. Macam mana kak? Jaga susu berapa? 6.20. Balai rasa. Saya sana 5.10. Dia kalau yang macam tu dia dah dalam ni punya. Sekarang sini 5.20. Kita beli kat mana? Ya, tak kalah dia nak bagi. Tak nak tengok. Oh ini 6.20. 5.20 ini 6.20. Oh ini sudah lama punya. Tak kalau kita beli, kita buka dia tak marah. Cik. Kalau kita ingat. Ini? 5.10. Jess, hujan masuk. Itu 4.20 ini 2A besar. Ini grade A. Seorang 2A. 6.20 kan? Hujan. Muni main-main dengan Rafi kan? Kakak ni kak. Dia ada Apa barang? Apa tadi? RM2. RM6. Mam cari apa? Jagung. Mam jangan susu, jangan muda lah. Mam kuning putih ada putih. Kalau putih dapat AA 48 lagi offer. 10 batang. dapat tu pun 10 batang. 10 batang RM50. 48. Oh 48. 45. Punya tu. Elok ke tak tengok? Saya pilih. Ya. Dia main pegang-pegang, dia tahu. Saya tak tengok tau. Dah. Tak apa, nanti saya datang sini. Orang sini. Kalau nak balik pula kemari. Kata orang sini. Ini nak balik kampung. Kampung. Nak bagi orang kampung. Kalau tak elok, Ini mana yang free? Ini jadi free. Kenapa? Lepas tu? Serang. Hujan dah berhenti ke? hujan lagi. Subscribe. Ya. Nah. Mak dia lapar sangat. Nah. Mak. Mak. Kan? Mak. Juga aku tahu. Ali makan nasi. Ya. Betul tu.
Menyampai hati dia. Dalam kereta. Maknya nak makan nasi kerabu. Dia nak makan. Hari makan nasi kerabu. Dia nak makan sekali. Haida, ibu dah ambil straw 2 tepi yang muak ni. Nah, Mimin satu. Nah. Macam mana? Haida nak makan belum? Nak? Lepas tu, dia kata, memang mak nak makan lah tadi sekejap pun tu. Dia kata tak tahu. Atau sekarang ada kat mana tu? Kita berada di tapak makan tengah hari. Makan tengah hari dah lewat. Tunggu tak? Sekarang pukul 3.45 petang. Satu kita nak takdim ni. 4 belum pukul 4.